Bekas Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas 7 pertuduhan pecah amanah membabitkan dana berjumlah 10.55 juta ringgit. Muhammad Daud 62 bersama seorang lagi pengarah syarikat, Datuk Nurliza Tajuddin 54 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Kedua-dua tertuduh didakwa sebagai pengarah dan pemegang saham energi Eco Sedia Berhad yang diamanahkan mengurus dana milik beberapa individu, koperasi dan syarikat, termasuk bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Masyidah Ibrahim. Mereka didakwa menyalahgunakan wang pelaburan itu dengan melanggar syarat perjanjian pendahuluan pemegang saham yang menetapkan dana hanya digunakan bagi pembiayaan pembinaan dan pengembangan kapasiti pengeluaran perniagaan sarung tangan syarikat mengikut pematuhan syariah. Kesalahan didakwa dilakukan antara Jun 2021 hingga Mei 2024 di dua bank di Kuala Lumpur. Jika sabit kesalahan, kedua-dua tertuduh boleh dipenjara sehingga 20 tahun, dikenakan sembatan dan denda. Mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM100,000 dengan seorang penjamin serta beberapa syarat tambahan termasuk larangan menghubungi saksi pendakwaan. Mahkamah menetapkan 19 Jun depan untuk sebutan semula kes.